Dekat gala premier Kifara hari tu, aku ternampak mainan The Monkey atas satu meja ni dekat dengan cosplayer di Mentors. Dan aku terfikirlah, apa kena mengenanya? Ni crossover ke? Dan siapa sangka, rupa-rupanya monyet tu. Selamat kembali ke Layan Layar, di mana kita sembang pasal filem dan tentukan sama ada filem tu layan ke tak layan. Kifarah mengisahkan Yusof yang terpaksa balik ke rumah dia selepas sekian lama sebab nak ziarah bapak dia yang tengah nazak. Dia sebenarnya tak nak balik sebab dia sama-sama je ingat time dia kecil ada benda yang traumatizing berlaku dekat rumah tu. Dan tanpa pengetahuan dia, memang betul pun ada benda yang tengah menunggu dia dekat rumah lama tu. Disclaimer, aku dijemput ke gala premier filem ni. Terima kasih Primeworks. Tapi review ni 100% pendapat aku. Aku juga akan 100% happy kalau korang terhibur dengan video ni dan sudi support channel ni melalui butang like dan subscribe. Berdasarkan trailer filem ni, aku boleh agak-agak yang akan ada 3 benda utama yang akan menarik orang untuk tengok filem ni. Nombor 1, barisan pelakon. Nombor 2, sinematografi yang sangat cantik. Nombor 3, soundtrack yang catchy. Dan nombor 4, elemen horror. Tu 4. Alah, anggap je lah audio visual tu benda yang sama. Datuk Remy Ishak sebagai Yusof adalah protagonis filem ni. Dan dia memang penyelamat movie ni. Literally dan figuratively. Watak Yusof ni tak menarik mana pun on paper. Sebab dia asyik serius je. Dia banyak pendam perasaan instead of showing it kan. Tapi masih Remy Ishak berjaya deliver satu watak yang kau boleh rasa dia punya internal conflict just by tengok dia punya ekspresi muka dan nada suara dia. Sharifah Sakinah sebagai Mak Wah adalah antagonis filem ni. Tu bukan spoiler. Dekat poster pun dah terang-terang dipegang pisau gedabak. Dan kalau tak cukup terang lagi untuk korang, kau tengok je makeup dan pemakaian dia. Gelap. Semua gelap. Lakonan Sharifah best. Tapi watak Mak Wah ni is your basic evil witch. Satu dimensi, tak ada motivasi yang menarik, dan just jahat sekadar jahat. Namron tak pernah tak best, cuma tak banyak screen time. Rita Nadira, ni filem pertama dia. So antara lakonan dia yang serba kurang ataupun penulisan watak dia yang serba kurang ataupun kedua-duanya. Sebab dalam barisan pelakon yang hebat-hebat ni, lakonan dia yang paling biasa. Liana Jasmine, aku on the fence sikit. Semua babak emosi yang melibatkan watak Liana Jasmine ni, dia deliver emotion tu dengan sangat baik. Tapi di luar semua tu, interpretasi Liana Jasmine pasal satu watak yang tak sihat mental dia agak pelik. Time press conference, dia ada sebut yang pembawaan watak dia tu tak berdasarkan sakit mental yang betul-betul wujud. Dan dia reka sendiri dengan advice pengarah dan juga beberapa pihak lain. Respons aku dekat semua tu adalah, Why? Pardon my ignorance lah. Tapi bagi aku dah ada point of reference. Ikut dan belajar je lah. Tak payah reka benda baru. Yang jaring kat hidung macam ni lah. Bagi aku is agak off-putting. Kan? Tapi mana tahu ada beberapa orang yang suka kot. Dan selain pembawaan watak Liana tu, aku ada at least lagi 10 soalan pasal filem ni. Dan aku akan baca semua dekat akhir review ni. So stay tuned. Mana tahu korang boleh tolong explain satu persatu soalan tu di komen di bawah. Untuk bajet yang mengikut kata Datuk Yusof Haslam tak besar mana, this film looks great. Cinematography filem ni pun sangat cantik. Dan dia punya makeup work pun sangat cantik. Yang memang punching above their budget. Untuk sound design filem ni pula, bagi aku neutral je. Sebab dari satu sudut, kau ada soundtrack mawar yang sangat catchy. Yang dinyanyikan oleh Yuka Karisma, tak salah aku nama dia. Dekat satu sudut lain, filem ni punyalah suka guna bunyi, sound effect yang terlalu kuat. Yang memang purely untuk buat kau terkejut. Aku memang benci jump scares yang macam ni. Sebab bagi aku, it's a very cheap trick. Yang tak kreatif. Dan sekadar buat sikit hati je. Sebab aku punya blood pressure, heart rate naik for nothing. Kau takut faham juga. Dan tu membawa aku ke poin ketiga filem ni yang mungkin menarik orang untuk tengok dia, iaitu elemen horror. Filem ni tak takut at all. Seram tu adalah sikit. Elemen horror filem ni yang paling best adalah dekat penggunaan yang monyet mainan tu. Di filem The Monkey, kalau monyet tu mula je main percussion dia, tu memang signal yang ada orang akan mampoi. Di filem Kifarah pula, ada twist dekat apa yang berlaku bila si monyet tu tengah shock sendiri. Dan aku suka twist ni, tapi aku takkan spoil untuk korang. Kalau korang nak tahu, korang kena tengok filem ni sendiri. Dan benda last yang aku nak sembang dengan korang pasal filem ni adalah storyline dia. Story filem ni ada beberapa persamaan dekat filem The Omen dari tahun 2024, lagi-lagi dekat second half movie ni. Aku suka filem The Omen, so naturally aku suka juga story filem ni. Cuma itulah, dia macam nothing new dan sangat predictable.
And that's fine bagi aku. Bukan semua movie kena fresh dan kena kompleks dan kena uji kau punya pendirian lah apa kan. Masalahnya story filem ni adalah satu, ending yang sangatlah rushing, dan nombor dua adalah penjelasan. Filem ni tak jelaskan banyak plot points. Aku ada buat list dan aku akan paparkan dekat skrin sekarang. Semua soalan tu menunjukkan yang aku ni bukan cerewet. Aku minat nak tahu lebih pasal filem ni. Premis dia menarik sebenarnya. Kifarah adalah filem horror yang lebih menarik dari menakutkan. Terlalu banyak benda yang tak dijelaskan yang akan buat susah untuk penonton relate, ambil kisah pasal watak-watak dalam filem ni dan juga overall story filem ni. Sebab itulah rating Layan Layar untuk Kifarah adalah C. Cukup-cukup makanlah.